Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini daripada Persatuan Pertubuhan Kebajikan Warisan Lembut Tamil mengadakan iftar Ramadan bersama orang kurang upaya dan juga masyarakat setempat yang dihadiri pemimpin-pemimpin daripada negeri juga. Di sini anggaran seramai 176 orang akan menerima bantuan wang tunai dan juga bako makanan. Serta kami akan membuat iftar Ramadan malam ini. InsyaAllah, semoga usaha kami diberkati oleh Allah SWT. Amin.